Rick is too obvious Rick, already. Masalahnya sekarang diorang dah makin tak kisah kalau orang tahu pun ni Rick. Rasa-rasanya macam tu. Diorang dah tak kisah. Apa ni? Apa yang sedang berlaku? Aku kasih kau contoh. Macam Donald Trump dapat lift up the red card Balogan. So I saw the play, and that wasn't a foul. Orang akan fikir yang ini nampak US one-sided, ada Illuminati ni semua. Orang banyak sangat bet US. Result dia, outcome dia dah ada. Cuma dia nak kena ada drama tu. Tengok Fox News, apa-apa news, all this news dibayar oleh mafia untuk gerakkan orang emotional. Ya ke? Ya. Bukan Illuminati ke? Illuminati lah, mafia. Illuminati lah. Masalahnya sekarang, kita tak boleh pinpoint. Orang akan cakap mana ada bukti, tak ada bukti. Menggunakan istilah the ball is round. Apa-apa result pun boleh keluar. Dunia ni adalah satu pentas yang besar. Kalau boleh dikontrol oleh Illuminati, apakan pula padang yang sekecil tu. Ini konspirasi aku Ni aku rasa Argentina akan angkat World Cup ni. Sebab Infantino ni dia macam sayang dekat Argentina. Kau masih ingat tak masa ada pertemuan tu antara dua leaders Argentina dengan Israel? The leader cakap macam kita sokong lah Argentina. Ada sebutan tu dan video tu viral. Donald Trump campur tangan. Kalau dia boleh campur tangan kepada FIFA, tidakkah dia boleh campur tangan kepada perkara-perkara yang lain yang dapat mendukung Argentina sebagai ally? Illuminati ni persusunan, dia kasih nampak macam wah aku sekarang favor Argentina. Tapi dia plot twist, dia tukar cerita. Orang semua rasa this thing is being rigged, Argentina mesti menang. Tapi untuk aku predict sekarang siapa champion, susah. Aku tak boleh. Tetapi aku rasa England akan. Apa? Korang jangan pula nanti hantam aku kalau salah. Aku cakap England, kenapa? Pasal England adalah liga yang terbesar di dunia. Whoever wins this World Cup will make an impact for following season. Lebih orang akan put a stake on England punya EPL punya ni. Kau tahu siapa sponsor baru Arsenal? Siapa? Zil. Betul. Zil ada pertalian dengan Israel. Mungkin juga. Jadi Kau dah tukar skrip belum? Allah. Assalamualaikum, salam Nusantara, salam World Cup pada mereka yang sedang menyaksikan meme Malaysia in Motion. Bola dan Melayu tidak ada pisahnya. Kita kalau dah Melayu tu memang akan main bola. Betul lah. Rachel, kau main bola? Aku tak tahu main. Tak tahu. Yalah. Terutama selalunya lelaki lah. Lelaki dulu kau tak pernah ikut bekas tak adalah ikut bekas boyfriend bekas boyfriend ke laki kau ke kan, pergi main bola Weekend Warrior. Ikut lah, support, kira duduk kat tepi tu Habis ada buat t-shirt tak? Tak ada lah. Tapi lelaki kalau bawa perempuan main bola, selalunya dia main bagus sikit. Betul. Kira macam nak tunjuk. Betul. Yalah, macam nanti duduk habis tiba dia punya skill semua keluar, bergaduh. Gaduh tak style. Gaduh tak style. Tapi diorang ingat style. Tak, actually tak. Cringe. Tak, memang. Siapa yang susah? Referee. Referee. Ada referee Melayu pernah message aku, bro ni semua aku banyak tengok saya. Last call polis. Tak boleh handle. Bayar berapa je? Referee $80. $80. Ya. Satu game. Kau ingat apa? Like national level? Apa national level? Tak tahu lah. Ini Weekend Warrior punya level. Kau boleh book member. Ada referee dah book. Memang dah. Kira dah laku lah. Dah ada orang dalam. Referee weekend ni pasal apa tau? Dia tak ada protection. Betul. Kadang-kadang dia bikin decision. Dulu aku ingat lagi, buka topi lah, referee tak nampak ke apa. Ada orang kasih hang. Betul. Sampai Harass. Ada referee pernah macam, kau cakap lagi aku jalan. Dan lepas tu game tak ada referee lah. Tak adalah. So macam itulah. Dia maki dia, dia maki dia, dia maki dia. Balik semua kena bayar. Satu ACL dah hilang. Padang dibayar, referee dibayar. Padang bayar, pergi hospital kena bayar. Baju jersey kena ambil bayar. MC besok. Macam-macam lah. Tapi selalunya weekend aku perasan tak ada linesman. Tak ada apa? Linesman. Mahal. Apa tu? Yang jaga kat tepi pegang flag punya. Pasal bajet lah. Jadi referee satu je. Satulah. Aku tak pernah nampak benda tu. Aku pernah. Datang aku main Cina. Serius? Cina ada. Cina ada duit. Ada linesman. Ada linesman. Cuma tak ada VR. VR susah. VR tak ada. Dekat Afrika ada. VR. Ada. Aku nampak VR. Weekend ke? Jadi ini sesuatu lah yang kita lihat dan nampaknya at the time of recording Portugal telah pun keluar. Telah pun tersingkir dan maka ada banyak prediction yang bukan kau je predict In fact bila kau antara pertama, influencer pertama sebelum Influencer Betul. Viral. Lepas kau dah kasih prediction, kucing kasih prediction, sotong kasih prediction, bomoh kasih prediction, Ustaz kasih prediction dan macam-macam teori yang berlaku. Ada di kalangan mereka betul. Antaranya ada satu ustaz dari Malaysia. Dia claim dia ustaz lah.
Dia cakap sebenarnya World Cup ni dah tertulis. Yang akan menang adalah Portugal. Kerana Cristiano Ronaldo ni adalah pilihan Illuminati. Dia dah cakap. Sebab dia cakap dalam masa ni, dunia sekarang ni, orang dah tak sembah sangat berhala. Berhala yang baru adalah merupakan orang. Manusia. Macam orang kata mengidolakan. Masuk akal dan memesongkan perhatian daripada bertaubat dan kembali pada Allah, tapi berhibur dan mengagungkan manusia. Jadi cakap Cristiano Ronaldo kenapa? Dia cakap sebab ini adalah World Cup terakhir dia. Dia cakap gitu. Habis kalah, orang kena whack. Dia keluar lagi tak? Dia tak keluar. Senyap. Tapi all out macam every stage dia betul tau. Cuma that last sajalah. Mafia dah tengok video dia. Mungkin Ataupun mungkin dia diselak mafia. Oh, tu wild saya. Banyak orang kalah tau Spain lawan Portugal tu. Is it? Yes, Macam mana kau tahu? kalah. Macam kau tahu? Pasal orang semua Dekat yang app ambil dekat Portugal. app. Oh. Banyak orang ambil Portugal. And last minute Portugal boleh kalah 91 minute Spain score. Apa pendapat kau? Adakah itu tersusun? Definitely tersusun. Kalau kau tanya aku. Okay, apa? Okay, aku Contoh. bila Example. Okay, bila aku tengok bola, aku suka tengok odds. Okay. Daripada sana aku baca, kalau dia gol ni macam ni time, wah ni Portugal banyak orang mampus ni. So banyak orang tewas. Bukan aja itu game yang sebelum-sebelum pun sama. Jepun kalah dengan Brazil last minute. Semalam Egypt leading 2-0. Argentina. Dengan Argentina. 77. Itu corrupted. Betul. Yang Corrupted. game yang aku tengok lah yang corrupted. Banyak game corrupted. Betul. Itu dan juga banyak lagi lah sebenarnya. Menimbulkan satu tanda tanya. Adakah World Cup ni yang paling kotor? Kita singkap kembali sebelum ia bermula. Sebelum World Cup tu bermula, kita tahu referee, the best African referee dari Somalia tak dapat masuk. Dia dihalau. Pulang ke tanah air. Kemudiannya negara Iran, bila dia nak datang bertanding di US, dia di house di Tijuana di Mexico. Dan pada game dia mereka harus naik bas, lalu masuk, lepas habis game terus balik. Sampai pemain-pemainnya mengatakan is impossible, tak cukup rest, tak cukup recover, habis terus kena main game lagi. Dan kemudiannya mereka tersingkir keluar. Itu pun ada tanda tanya juga bila game tu bila terkeluar. Dan kemudiannya banyaklah yang berlaku. Dan baru-baru ini Messi, ibarat Infantino ialah presiden FIFA, bila last minute Argentina gol, dia celebrate. Bila Egypt gol dia macam besar. stres. Selalu celebrate dia macam dia letak duit apa? Kita tak tahu. So kau tengok masalahnya sekarang, diorang dah makin tak kisah kalau orang tahu pun ni Rick. Rasa-rasanya macam tu. Diorang dah tak kisah. They don't care. Maaf cakap, France akan lawan dengan siapa? Ni at the time Morocco. recording, France akan lawan Morocco. The officials semua Argentina. Tu pasal Argentinian. dah confirm ke? Dah confirm. Aku tengok ada. Aku nampak. Semua keempat-empat. So Apa ni? Apa yang sedang berlaku? Inilah menjadikan drama. Dia akan menjadikan drama. Example aku kasih kau contoh. Donald Trump. Oh, aku ingat Bob Dapat. T20. Sorry. Donald Trump. Jauh saya Bob T20. So macam Donald Trump dapat lift up the red card. Balogan. Yes, Balogan. Tak pernah jadi. Orang akan fikir yang ini nampak US one-sided, ada Illuminati ni semua. Orang banyak sangat bet US. Tapi Belgium yang rembat US. Jadi dia menjadikan drama. Dia stir the shit dulu. Oh, dia macam buat gimmick. Yes. Jadi result dia, outcome dia dah ada. Cuma dia nak kena ada drama tu. I see. Tapi drama game tu. dia nampak rigged ke game dia macam like an honest game? Macam semalamnya yang Egypt dengan Argentina nampak sana rigged yang okay, game tu tak nampak. Tapi memang rig dia sebenarnya daripada drama. Tengok Fox News, apa-apa news semua ini dibayar oleh all this news dibayar oleh mafia untuk gerakkan orang emotional punya. Ya ke? Ya. Bukan Illuminati ke? Yelah Illuminati lah. Mafia Illuminati lah. Kau pun sama dengan ustaz tu Sama guru. Sama Cuma masalahnya sekarang kita tak boleh pinpoint. Orang akan cakap mana ada bukti. Tak ada bukti. Bola the ball is round. Menggunakan istilah Menggunakan istilah the ball is round. Apa-apa result pun boleh keluar. Diorang cakap tak ada lah kau gini lah itu. Come on lah.
So mengikut skrip yang baru, yang kau lihat macam mana ni permainan pencaturan ni. Aku rasa lah ini skrip aku lah sebab aku pun ikut juga. Ada banyak page aku ikut. Aku ikut yang bomoh punya, aku ikut yang kucing. Kucing ni tak boleh pakai lah. Apa? Ada satu kali tu yang Cape Verde lawan dengan apa entah. Diorang baik lah Orang baik lah. Baik sah. Itu pun. Itu pun disusun. dia kalah dengan Argentina kan? Oh ya, Extra gol time, baik, bro. gol dia Extra baik time. tu. Jadi yalah, ini semua aku sekarang dah tak surprise lagi tau. Dah tak surprise lagi dengan susunan game ni semua. Aku dah tak surprise. Pasal pada aku, everything is being controlled. Dunia ni adalah satu pentas yang besar. Kalau boleh dikontrol oleh Illuminati, apakan pula padang yang sekecil tu. Ya. Tapi Infantino punya bini Islam. Islam Ada pendengar cakap dari aku negeri mana? Lebanon, Lebanese. Mungkin Syiah. Tapi Lebanese tengah berperang dengan Israel. Siapa kawan Israel? US. Mungkin menjadikan bini Islam adalah part of diorang punya plan. Maybe, aku tak tahu. Atau dia cakap je dia Islam. Okay, ini konspirasi aku Ni aku rasa Argentina akan angkat World Cup ni. Argentina. Kenapa kau cakap This is the new script. Sebab aku tengok lah pemerhatian aku. Sebab kau tengok, instead of everybody focus on the GOAT, which is Ronaldo, actually the real GOAT, diorang dah nobatkan sebagai Messi. Itu one agenda Illuminati diorang nak Messi number one. Okay, dia nak bunuh Yelah, Ronaldo. Messi dah cium tu wall semua. Sebab Ronaldo dah pergi Saudi. Dia dah nak ambil penalty. Bismillah. betul. So Illuminati tak suka. Memang lah. Cakap kau nak masuk Islam ke? Aku kalahkan kau. So maknanya Morocco tak boleh menang Tak boleh lah. Susah. Atau dorang plot twist Morocco menang dan jumpa Argentina, kita tak tahu. Ya. Mungkin. Susah. Tapi aku tak rasa dorang akan menang. Tapi Morocco akan face France. Dia kalahkan Morocco. Tapi Argentina referee. Susah Okay, tak apa nanti kasih aku susun dulu. Susah balik. So Macam kau dah baca skrip. tak, memang Argentina aku rasa akan menang. Sebab aku kasih reason. Sebab Infantino ni dia macam sayang dekat Argentina. Memang. Dan juga kau masih ingat tak masa ada pertemuan tu antara dua leaders Argentina dengan Israel, the leader cakap macam ya kita sokong lah Argentina. Ada sebutan tu dan video tu viral. So ada sokongan tu satu. Habis di manakah World Cup ni dimain? US. Di US. Donald Trump campur tangan. Kalau dia boleh campur tangan kepada FIFA, tidakkah dia boleh campur tangan kepada perkara-perkara yang lain? Betul juga. Yang dapat mendukung Argentina sebagai ally. Betul. Dalam hal ni. Dan kalau kita lihat macam mana official boleh dibayar, aku rasa tak hairan. Akan ada banyak last minute goal dan Messi akan mengangkat Piala Dunia pada tahun ini. Argentina akan menang World Cup. Tapi aku baca kat thread saya ramai orang cakap like dorang nak any other country to win World Cup except for Argentina. Orang nak bingit lah. The read is too obvious already. Tapi tu masalahnya sekarang Illuminati ni persusunan. Dia kasih nampak macam wah aku sekarang favour Argentina. Tapi dia plot twist, dia tukar cerita. Plot twist, dia tukar cerita dia. Dia tukar pasal apa sekarang orang semua tahu rasa yang this thing is being rigged, Argentina mesti menang. Okay. Orang semua akan kau rasa there's a sentiment orang semua akan put money on Argentina. Tapi sedangkan dia boleh tukar plot twist dia cerita, rupanya tim lain yang menang. So kau tak ada kepastian? Aku tak ada kepastian. Tapi for the first time Abbas tak ada kepastian untuk hal ni. Dia cakap Cakap lah. Tak ada. I mean benda ni macam aku cakap, Engkau pun disogok oleh mafia untuk memberi tahu sesuatu kepada meme supaya orang semua akan tengok ni dan translate this. Tak. Benda ni tak boleh confirm. Benda ni tak boleh confirm. Aku cuma aku selalu baca odds saja. Apabila game tu dah start, aku tengok odds lah. Gitu aku boleh. Tapi untuk aku predict sekarang siapa champion, susah. Aku tak boleh. Tetapi aku rasa aku stick with aku punya last episode punya answer. England akan. Apa? Kenapa? Apa yang membuat kau confident? Pasal Haaland. Haaland Norway. Norway. Aku punya explanation Okay, korang jangan pula nanti hantam aku kalau salah. Okay. Cuma this is aku punya thinking Kau kira dah dapat satu betul, kau dah tak nak spoil kau punya streak Ustaz dah cakap tak boleh. Okay. Orang bet ada aku yang dosa bro. Okay lah. Okay, so aku cakap England. Kenapa? Pasal England adalah satu-satunya liga yang terbesar di dunia.
Okay. Whoever wins this World Cup will make an impact to the following ini tau. Kan for following season. Jadi mungkin England ni liga yang terbesar, jadi lebih orang akan put a stake on England punya EPL punya ni. Kau tahu siapa sponsor baru Arsenal? Siapa? Zil. Betul. Zil ada pertalian dengan Israel. Mungkin juga. Jadi Kau dah tukar skrip belum? Allah. Habis Manchester City, siapa sponsor Manchester City? siapa? Emirates pun ada pertalian. Dia orang Etihad pun ada Etihad juga. stadium. Tapi Emirates apa? Alah. Fly Emirates tak? Etihad lah. Oh lain. Etihad dengan Emirates adik-beradik ke bukan? Adik-beradik Adik-beradik lah, sama UAE punya group lah kan? UAE punya group lah. UAE ada persahabatan dengan Israel. Betul. Kau tahu asal kan? Asal? Geopolitik. Geopolitik. Dia bukan, orang selalu tanya macam apa dia punya beef lah, Iran, UAE, Saudi. Orang fikir is intra-religion tau. Macam Sunni, Syiah, whatever. Tapi at the bigger play, it's the geopolitical play, the power, the oil. Sebab satu ada revolution, satu lagi nak orang datang kepada negara mereka, spend the money, nak jadi macam Dubai, whatever kind of thing. So pergelutan kuasa antara the two powers of the Middle East ada. So Iran, bila dia nak kucak-kacirkan keadaan di Middle East, mereka menggunakan proxy, menggunakan Hezbollah, menggunakan Hamas dan sebagainya untuk membuat, orang kata tu skirmishes lah yang berlaku. Dan seperti mana yang kau pernah lihat. Dan Saudi dan juga UAE did the unthinkable. What did they do? They ally dengan Israel. I see. Sebab in terms of defense, technology, mereka dapat in a sense control. Okay. Ini dia punya ini dia punya geopolitical play lah, you know. Team mana kalau menang, terus orang macam reset balik. Tak rig ah. Morocco. Norway. Atau Norway. Mungkin. Okay, Norway macam mana Norway? Sekarang Norway dia dah stir the shit. Dia boleh padam balik. Ini cerita dia sebenarnya. Dia boleh, aku kasih macam gini. Orang sebenarnya aku padam balik. Tak ada rig. Lepas tu orang support Israel. Yang sekarang belen Norway, Switzerland, Morocco. Ini tiga kalau menang, dan mungkin orang akan start neutral balik. Switzerland mahal. Kau pernah pergi sana? Tak pernah pergi. Kau pernah pergi? Dia pernah pergi. Dia pernah pergi. Mahal. Cantik. Tapi dia takkan menang lah. Sampai viral pergi Switzerland. Aku sampai viral apa? Orang cakap aku pergi dengan perempuan semua. Alamak. Switzerland lah. New Zealand. Oh, tu New Zealand. New Zealand. New Zealand. Yalah, tapi itu cerita lama kan. Switzerland susah menang. Switzerland Sebab negara Switzerland banyak buat jam Rolex, AP. Habis asal? Dia not a footballing nation. Dia bukan. Kalau Switzerland menang, apa? FIFA tak dapat apa-apa. FIFA tak dapat apa. Macam Patut diorang selak duit. Dia dapat erase kan. Tak. Sebenarnya tak ada. They all This is an honest game. Tapi FIFA punya keuntungan is in billions tau for World Cup. Of course. Do you know, aku found out about something. FIFA ni, kau ingat macam, are they accountable for their actions? Can they be policed? Actually they cannot. Kerana mereka adalah satu NGO. Mereka register di Switzerland. Serious? Ya, aku found out. So FIFA as a perbadanan, mereka bukan macam government, macam United Nations ke apa, but they have more members than the United Nations. They are registered in Switzerland under NGO. Yang sama power dia macam a bike punya club. Ataupun running club. Apa-apa club kau nak buka, power dia macam tu. So tapi it rakes in billions of dollars. Kau faham tak? So it is just like a club. So maksudnya kau tak boleh police it. Kau nak gunakan apa? Mahkamah apa untuk, macam contohnya kau rasa ni run club ada satu masalah in terms of swindling money. Let's say local run club semua jogging dia setiap bulan bayar $5 and then kau suspect Pak Atan ambil duit ni. So macam mana kau nak settlekan this masalah dalam run club yang not really, there's no enough policy and legislation untuk kind of like run this. Same shit dengan FIFA. Then asal diorang cakap like, trust us, we are working on it, we are doing investigation. Bidik ni semua. Bidik lah. Konon macam konon macam working in progress lah. Tapi they have never been brought di muka keadilan tau. FIFA have never, despite its many allegations of corruption, it has never dibawa ke muka pengadilan. Because tak boleh lah kan. Sebab tak boleh. Sebab it's just an NGO. Kalau kau cakap gini, mungkin Switzerland menang. Dia register kat Switzerland ni. Tak boleh lah. Switzerland pernah menang tak? Tak pernah. Tak pernah, dia tak bagus. Oh. Switzerland tak bagus. Habis dah go so far? Tu pasal lah. This is the first time. Ini syarat je.
Syarat je. Aku pula penyokong, kau England England. Aku France. France France. Mbappe Tapi France pasal masalahnya banyak Muslim. Tapi Muslim mereka tak praktis. Ya. Astagfirullah. Orang minum semua. Jadi Tak jugalah. Ya. Susah cakap. Tapi Mbappe support Cristiano apa? Ya betul. Ronaldo adalah idola Ronaldo tau. Apa? Haaland pun support Ronaldo tau. Haaland pun Diorang semua like prefer Ronaldo. Sebab tu Haaland juga yang lain akan keluar. Sebab tu dia dah awal cakap like we here. Tapi aku suka Norway ni. Sal. Baik 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 itu best tu. Itulah. Tapi siapa yang ikut Norway tu bukan original Chan. Morocco. Bukan. Kau tahu siapa start tak? Siapa? Iceland. Oh Iceland. Iceland dulu teng bo. Teng bo. Lepas tu Norway pun ikut. Bukan, kira row lah. Kira. Kalau Singapore macam mana Singapore? Singapore Ada some idea lah. Yang kau buat tu itu orang kekek tau. Nak lagi Singlish. Raw. Okay, everybody in the National Stadium, ready? We'll say pam pam raw. Okay, can you do it? Section A. Raw. Oh, very good. We cheer. It's like raw. Tak intimidating. We are the Singapore Raw. Singapore Raw. Singapore sebenarnya Singapore ada actually. Dua Chan. Satu ole. Itu Singapore ke? Itu Singapore. Singapore Okay. Maksudnya itu kita ambil daripada negara lain. Ole is macam Spanish kan. Ole. Satu lagi Kallang Wave. Itu pun kita copy daripada Mexican Wave. Mexican Wave. So kita bagi Kallang Wave. Tu dua je lah. Dengan satu nada. Satu nada dua. Tu ni tiga main one lah. Panjang sangat. Mungkin kita boleh start ni baru punya. Apa? Itulah dia tadi. Raw. Kira yang malu-malu kira Raw. macam raw macam gitu kan. Raw. Kecil je. Baiklah, macam mana prediction kau? Kau pula macam mana? Aku in denial lah. Aku rasa Morocco. Morocco. Asal? Tapi aku memang rasa Argentina lah. Argentina kau pun rasa kau rasa. Kalau sokong Morocco. Sokong Morocco. Asal kau sokong Morocco ni? Asal kau suka Morocco? Diorang macam they Bagus prove bagus. themselves lah. Underdog lah. Betul. Macam Egypt lah actually. Tapi dengan si Cape. Ya apa yang Afrika Cape Verde. Cape Verde. Diorang kira heroes lah. Semua dekat like social media dah panggil diorang heroes tau. Diorang lah antara kumpulan kalau skor je diorang pergi kat ibu mereka cium. Betul. Dia nak ambil visa pun tak cukup Actually duit. kau tengok the latest interview Egypt Zico Egypt striker Zico, dia pun cakap the game is rigged. Dia sendiri cakap the game is rigged. The game is rigged. Dia cakap gitu. Easily 2-0 kita boleh menang ni game. Dia cakap gitu. But you saw that goal that was disallowed. Baik Syah. Actually that goal cantik gila Yang Egypt punya goal. Yang second goal tu yang Itu disallowed. Diorang cakap foul. Pasal Messi call foul. Suruh tengok VAR Meripik itulah. kan. Habis yang satu player sepak one of the Egypt tu. Kat dalam Inilah sebabnya Singapore punya football tak boleh level FIFA. Government dah tahu. Daripada korang semua terjerumus dalam benda-benda rig Illuminati ni, baik aku tak baguskan dia punya squad. Betul. Terus tak bagus. So Singapore government protect kita lah in a way. Kira lah macam kira ada tetap ada. Cuma dia tak besar. Sebab macam government fikir tak boleh ni, nanti ramai akan nak jadi footballer dan juga nanti akan disogok-sogok duit kan. Baik aku matikan scene. Mungkin lah ini konspirasi kita. Mungkin. Baiklah, terima kasih kerana menyaksikan The World Cup tip. So siapakah yang akan jadi betul? Simpan video ni. Abbas mengatakan England. According to the script. Okay, he's coming home. Kenapa he's coming home kau tahu kan? Sebab dulu dia pernah menang satu kali apa? Kan pasal bola soccer football is created in England. You go. Aku dah Google benda ni. England Pasal lah. hari tu aku dengan lelaki aku cakap, siapa yang create ni bola England lah. Diorang memang create the Illuminati association. lah. Tapi first yang macam yang create yang bola lah passing around is actually China. China? Yang from Chinese punya apa entah yang dulu-dulu punya. Aku pernah Google. Ya ke? Ya.
Aku thought it is England. Sebab tu dia cakap it's coming home. It's coming. Football is coming home. Yalah, dia football. modern soccer is. Oh, modern soccer lah. Yes. Tapi tak. Ini Satu kali kau tahu macam, aku ingat kau cakap bola is coming home tu dulu, masa World War II, there was the Christmas truce. Kau pernah dengar pasal the Christmas truce? Tak. So waktu tu the Germans were fighting the Brits. Okay. You know, they're fighting in trenches tau. In trenches. Okay. Habis ramai orang matilah. Tapi masa Christmas, they started macam the British side started singing Silent Night. Silent Lonely Night. Habis the Germans heard it and they sang their version of Silent Night. Bila dua-dua dah nyanyi, they came out of the trenches, bertemu for a while. For a while they didn't fight and they had a football match. Ooh. It's called the Christmas truce. Germany lawan England. Just for that night, everybody shook hands, went back down, and then the next day, perang balik. Lol. And this happened in history. So, football pernah dari sudut macam kau cakap, international punya fight, sampai orang mati semua. Macam ni lah. Gila babi, bro. Jadi China ke England ni sekarang? Yalah, I mean, ada aku cakap kicking games like Chuju in Han China Dynasty. China So- captil lah. So kicking games lah. So starting like macam yang main-main tendang-tendang benda ni daripada that period China. of time. Tapi England memang like modern soccer, like create the mungkin dia bikin rules and rules everything. I see. Wallahualam, kami tak tahu siapa yang Yelah. membuat bola dahulu. Tapi apapun, kami rasa ia adalah the game is rigged. Betul. Dan siapakah yang akan menang? Adakah England ataupun Argentina? Favorite apa nama dia? Stefano apa? Infantino. Ataupun mungkin France. Mbappe. Allez les bleus. Nantikan keputusan penuh. Kita akan lihat siapa menang. Dan siapa akan menang akan mendapat 5,000. Tak lah. Dia punya winning prize berapa Hah? Winning prize for the World Cup? Oh, aku pernah Google juga. 1 million 1 million 50 million? 500 million 550 banyaknya. For 50 lah tak salah aku. 50 million? Tak lah. Total prize pool 51 million. 51 million. Ya, tapi total prize pool is 871 million. Oh, second, third ni semua. Aku rasa ya. Ya, betul. Tapi ini yang di-declare. Ini a lot of Ya. FIFA dah angkat berapa bilion dah. juga. Okey, kita akan jumpa di lain kesempatan hanya di Meme Malays in Motion. Majulah negara, majulah bola sepak dan Piala Dunia. Piala Dunia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.